Bab tahrimnya ialah takbir dan tahlilnya ialah taslim. Tahrimnya ini sesuatu yang merupakan permulaan haram seseorang melakukan apa yang halal kepadanya di luar sembahyang, ialah dengan takbir. Wa tahliluha, dan halal kepada seseorang melakukan sesuatu yang haram kepadanya semasa bersembahyang, itu makna tahliluha, perkara yang menghalalkan, ialah taslim. Atau sesuatu yang menghalalkan, yang menandakan dia boleh melakukannya, ialah salam. Yang pertama itu tahrim, yakni perkara yang mengharamkan atau sesuatu yang mengharamkan ataupun menandakan haramnya sesuatu yang halal kepadanya sebelum bersembahyang itu. Itu tahrim dan tahlil. Hak mudahnya kita kata tahrimuha, tahrimnya ialah takbir. Tahrim bagi sembahyang itu takbir, dan tahlil bagi sembahyang itu ialah salam. Nah, kalau tidak kena wayak panjang lagu sanilah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Dan tahrimnya ialah takbir. Tahlilnya ialah taslim, yakni memberi salam. Bau ma ja'a ma yu'maru bihil ma'mum min ittiba'il imam. Ini bab perintah kepada makmum supaya mengikut imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu tubadiruni, mendahuluiku melakukan rukuk ataupun sujud, kerana biarpun aku mendahului kamu dalam mengerjakannya, apabila aku rukuk, kamu akan mendapatkannya apabila aku telah mengangkat, yakni kepala. Inni qad baddantu, sesungguhnya aku telah tua. Sesungguhnya aku telah tua." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, beliau berucap di hadapan orang ramai, di mana beliau berkata, Bara telah menceritakan kepada kami, dan dia seorang yang tidak pendusta, annahum kanu, bahawa mereka, yakni sahabat, apabila mengangkat kepala mereka daripada rukuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri betul, sehingga apabila mereka nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, barulah mereka bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bara, beliau berkata, kami selalu bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada sesiapa pun di antara kami membongkokkan belakangnya selagi dia tidak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, yakni dahinya di lantai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, dia berkata di atas mimbar, haddatsanil Bara, Bara telah menceritakan kepada kami bahawa mereka, yakni para sahabat, bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda telah rukuk, barulah mereka rukuk. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kami terus berdiri sehingga kami nampak baginda telah meletakkan dahinya di bumi ataupun di lantai. Thumma yatma'unahu, kemudian barulah mereka mengikutinya. Bab ma ja'a fi tasydid fi man yarfa'u qabla al-imam aw yadha' qablahu. Ini bab ancaman terhadap orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ataupun meletakkannya sebelum imam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah takut, amma yakhsha, ataupun dengan lafaz ala yakhsha, sama juga maknanya,
tidakkah takut seseorang daripada kamu apabila dia mengangkat atau ketika dia mengangkat kepalanya dan imam masih lagi bersujud, bahawa Allah akan menukarkan kepalanya dengan kepala himar ataupun rupanya dengan rupa himar? Tidakkah seseorang itu takut ketika dia mengangkat kepalanya dan imam masih lagi sujud, kepala dia tu akan ditukar dengan kepala himar atau rupanya akan ditukar dengan rupa himar? Tak takut kau tu? Baiklah, kita tengok semula bab tahrimuha at-takbir, yang ditanda kepada seseorang haram melakukan ataupun hak permulaan bagi haramnya seseorang melakukan sesuatu yang halal kepadanya sebelum bersembahyang, ialah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan tanda ataupun hak di akhir sembahyang yang menandakan, yang menunjukkan halal kepadanya apa yang telah haram kepadanya dalam sembahyang itu, ialah taslim, yakni memberi salam. Sebenarnya dalam setengah-setengah nuskhah kitab Abu Dawud ini, bab ni tak ada. Bab ni tak ada. Dia sekali dengan hak dulu, di bawah bab dulu, bab sebelum pada ni, sekali tak ada bab. Dia termasuk di bawah bab hak dulu. Dalam setengah-setengah nuskhahnya begitu. Tetapi kalau ada, molek juga, sebab ni hak lain ni. Dan biasa juga Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud dia bab suku ni, nak menunjukkan dalil bagi orang hak kata gini, hak ni, dan dalil bagi orang hak kata begini pula, hak ni pula. Macam baru ni kan, minggu lepas kita sudah baca bab al-imam yuhdith ba'dama yarfa'u ra'sahu. Imam berhadas setelah dia mengangkat kepalanya, yakni dalam rakaat yang akhir selepas sujud yang terakhir. Dalam rakaat yang akhir selepas sujud yang terakhir. Selepas tu qadar tasyahud. Qadar tasyahud seperti kita sudah bincang dah baru ni, dia tak boleh salam pun, dia pakai bangun gitu, ataupun dia ketuk, boleh, tak batal sembahyang. Baru ni rakyat dah, dari segi khilafnya setara mana, hadisnya setara mana, rakyat dah tu. Ni mana sebelum bui salam boleh dah, maknanya halal dah kepada dia melakukan apa yang sebelum itu haram kepadanya, yang di ketika bersembahyang sudah halal dah. Tapi dengan dia niat, dia nak sudah sembahyang dia lah, bukan dengan terlupa, bukan dengan sedar. Dengan sedar dia ketuk ataupun dia kecek, dia kecek sebelum bui salam boleh. Itu di antara imam yang berpegang dengan hak tu ialah Imam Abu Hanifah. Baru ni sudah bicara dalil dia hak baru ni. Ni dalil hak yang kedua, golongan yang kedua, golongan ulama yang kedua, yang mengatakan kalau selagi tak bui salam tak boleh. Lepas tu kalau ketuk, kalau kita kata kecek perkara yang haram lah dalam sembahyang, maka jadi batal sembahyang. Sebab hak dianya permulaan takbir, hujung dia taslim. Dia pegang dengan hadis ni. Masing-masing ada dalil. Tujuan Imam Abu Dawud mari kedua-dua tu dia nak ayat ada dalil. Boleh jadi kita tak biasa dengar, kita rasa pelik lah. Tetapi kalau kita mengaji, tahu, kita tahu ni ada dalil dia. Apa ni tak pakai ni, hak ni tak pakai ni, dia masing-masing bab tarjih orang panggil. Itu termasuk dalam bab tarjih. Orang ni mengutamakan hadis ni, dia kata ni lebih kuat. Hak ni dia mengutamakan hadis ni, dia kata ni lebih kuat. Walau bagaimanapun dia tidak menafikan bui salam tu lebih molek. Siapa kau bui salam tu barulah kecek kau ataupun ketuk kau ataupun apa-apa, semua kata lebih molek kalau siapa kau salam tu lepas bui salam. Tetapi dari segi sah, dia kata masih ada lagi jalan, masih ada lagi jalan. Itulah. Tapi bagi orang yang kata salam ni, siapa hak dia ni, siapa bui salam, selagi tak bui salam, salam pertama lah maksudnya, bukan salam kedua, salam pertama. Sebab hak tu hak dikira sebagai rukun.
Salam yang pertama. Kalau selagi tak beri salam, melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang, batal sembahyang. Batal sembahyang. Bahkan situlah yang kita nak bicara di sini. Dari segi takbir dan dari segi taslim, yang beri salam tu kalau tak betul ucapan dia tu pun tak boleh. Setengah-setengah ulama tak betul tu pun tak boleh. Dia kena bote biar jelas molek. Biar jelas molek. Sampai gitu sekali. Yang dia terikat dengan taslim itu. Baru ni kita sudah bicara dah dalam bab lepas, hadis dia tu setara mana kedudukannya. Sudah bicara dah. Hak ni pula. Hadis ini ni pun dipertikaikan juga oleh ulama. Sebab itulah golongan yang pertama dia boleh kata, kalau demo kata hak kita tak berapa kuat, hak kita pegang, kita boleh kata hak demo pun tak apa kuat juga. Lebih kurang je. Jadi demo ni kata kalau ada orang pertikaian, bukan semua. Hak dulu pun dia kata memang begitulah, kalau ada orang pertikaian hak kita pun bukan semua, dia kata. Gitu kedudukan. Jadi di sini kalau kita perhati perawi dia ni mana jadi masalah, iaitu Ibnu Aqil. Ibnu Aqil iaitu Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib. Aqil tu adik-beradik pada Sayyidina Ali lah, abang dia. Ni anak cucu dia. Aqil anak dia, Muhammad ni cucu dia, Abdullah ni. Itulah yang dikenali dengan Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini yang dipertikaikan oleh ulama. Dipertikaikan oleh ulama dari segi mana? Bukan kerana pahaman dia tak molek, kerana ingatan dia tu kurang molek. Tu je. Mereka sebut li dha'fi hifziha, kerana lemah hafalannya. Itu pun dari segi hadis ni jadi lemah juga hadis. Jadi lemah juga kerana tak berapa kuat ingatan. Dia naknya kuat ingatan. Barulah jadi perawi yang sahih. Kalau tidak perawi dhaif. Walaupun tak ada kesalahan lain, tak ada benda hak kurang, benda lain tak ada, tu je. Dengan sebab itu ulama-ulama yang terima ni dia kata kalau kurang sikit ingatan tu bukan makna dia nyanyuk. Selagi dia tidak nyanyuk tak apa, boleh guna. Sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Bila hasan boleh buat hujah. Bila hasan boleh buat hujah dalam syariat. Dalam bab sembahyang ni pun boleh. Cumanya ke dia, kita nak pakai hadis ni setara mana kedudukan. Kalau kita terima dia ni perawi hasan, tak apalah, kita boleh pakailah hadis. Tapi nak pakai tu setara mana? Jadi kandungan hadis itu tu dia memberi hukum, dari segi hukumnya setara mana. Adakah sampai ke peringkat boleh kita katakan fardu kerana yang tersebut dalam hadis perawi-perawi yang seumpama ini? Sampai ke peringkat tu kau wajib kau paling tinggi sunat. Dia ada penilaian situ. Ada penilaian. Dia semuanya bergantung kepada hadis lah. Semuanya bergantung kepada hadis. Sebab itu penting hadis ni. Dari segi nak tahu tu setara mana. Ya Imam Abu Hanifah tak usah pakai hak ni tu buat apa. Gitu. Baik, sebelum tu kita kena tengok dulu. Tahrimuha at-takbir. Tahrimnya ialah takbir. Kena kata Allahu Akbar sembahyang. Allahu Akbar angkat tangan. Kena kata lagu tu. Kata lagu tu setara mana? Setara mana tu? Rukun ke, sunat ke, wajib ke, atau tak apa kalau tak kata? Asal niat, ada niat, tak kata pun tak apa. Kau setara mana? Yang jadi tak serupa tu sebab faham hadis tu lah, tak serupa. Baik, kita tengok di sini dalam kitab kita ni dia ada sebut 270, muka surat 270. Kalau ada kitab ni boleh tengoklah. 270. Wa tahrimuha at-takbir. Dia pun ambil dalam tu, dia petik. Ini kata ikhtalafa al-ulama fi takbiratul ihram. Ulama berselisih pendapat tentang takbiratul ihram. Abu Hanifah kata syarat takbiratul ihram ni syarat.
Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan rukun. Rukun dengan syarat ni beza dia. Syarat ni sesuatu yang perlu untuk sesuatu, tetapi ia bukan sebahagian daripada sesuatu tu, di luar, hak sebelum daripada sesuatu. Supaya suci untuk sembahyang, suci untuk sembahyang, ada air sembahyang untuk sembahyang, itu syarat. Untuk sembahyang syaratnya suci. Di antaranya cara bersuci itu dengan ambil air sembahyang lah, dalam keadaan ada air. Ambil air sembahyang tu untuk sembahyang syarat, bukan rukun, sebab ia bukan sebahagian daripada juzuk, satu juzuk daripada sembahyang tu. Tidak. Rukun ini satu juzuk, ia sebahagian daripada sembahyang tu sendiri, tu rukun. Mengikut hak tiga imam ni, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dia kata rukun. Rukun tu mana? Sebahagian daripada sembahyang, tak boleh keluar lah. Imam Abu Hanifah kata tidak, rukun, syarat. Syarat ni hak sebelum pada tu. Allah Akbar tu tidak masuk sembahyang lagi. Allah Akbar tu, ketika kata Allah Akbar tu sebenarnya tak masuk sembahyang lagi, tapi syarat. Syarat ni lagu tu lah, sesuatu yang di luar daripada sesuatu itu, yang di daripada sembahyang. Allah Akbar tu di luar daripada sembahyang, tetapi mesti kena ada dia tu. Kalau tak ada tak boleh supaya sembahyang, bukan sebahagian daripada sembahyang. Tapi kalau tak ada air sembahyang, tak boleh nak sembahyang. Gitu. Dia kata syarat. Hak tiga imam lagi kata rukun. Itu beza dia satu. Zuhri kata tanaqidus salah bimujarradin niyyah bila takbir. Ni Imam Zuhri ni orang besar. Dia kata tanpa takbir pun boleh sembahyang, niat saja. Niat nak sembahyang, tak kata Allahu Akbar. Niat, lepas tu kan angkat tangan. Ataupun nak betul tangan kau, kalau mengikut mazhab Malik dia betul tangan. Tak apa bagi dia. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang syadz. Kita kena tahu. Betul ada pendapat Zuhri dan dia orang besar, tetapi pendapat yang ganjil daripada sekian ramai beribu-ribu ulama ni, juta dah ulama ni daripada dulu sampai ke ni, tak ada kata lagu tu, kata ulama. Dia kata selain daripada dia. Tapi dia ada lah, dia sebut lah, sebut muka dia tokoh, sebut. Kemudian tu perkara yang pertama, takbir. Takbir tu dengan lafaz takbir saja kau boleh dalam bentuk lain, asal apa makna dia, maksud dia. Maksud takbir tu yakni menyatakan keagungan Allah. Kalau dengan lafaz lain boleh kau selain daripada akbar tu, Allahu Akbar, selain daripada akbar tu boleh ke tidak? Situ pula perkara yang kedua, hak khilafnya. Dia kata ulama berselisih pendapat pula. Sebab itulah kita sudah sebut dah sebelum pada ni, hak dalam sembahyang ni saja, daripada Allah Akbar sampai salat 200 lebih khilaf, tepat khilaf. Tak apa, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Dan sepatutnya kita kena boleh menerima dengan lapang dada. Kalau kita tahulah, kalau kita tak tahu boleh jadi kita anggap pelik lah. Sebenarnya ada macam ni lah. Nanti di antaranya hak ni kata syarat, hak ni kata rukun, hak ni kata, dia kata adakah iftitah tu dengan tasbih dan tahlil boleh? La ilaha illallah, subhanallah, boleh ke tidak? Tu perkara yang kedua. Malik, Abu Yusuf, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan tak boleh. Dia kena Allahu Akbar saja, hak lain tak boleh. Tetapi ada satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun lagu tu juga, tapi satu lagi pendapat dia kata boleh. Kata lagu ni Allahul Akbar, boleh. Sekat tu boleh, bukan Allahu Akbar, tetapi Allahul Akbar. Al-Akbar mana ada alif lam, hak sekat tu boleh, kata dia. Imam Abu Hanifah ni memang dia pelik jauh, kadang-kadang dia pergi daripada orang lain. Sama kalau kita perhati memang lain dia. Imam Abu Hanifah dan anak murid dia Muhammad,
Dia kata boleh dengan semua lafaz. Hak yang menyatakan ta'zim, yang ni keagungan Allah, boleh. Dia kata. Tapi anak murid dia hak seorang lagi, Abu Yusuf nama, orang besar ni. Dia kata kalau orang hak semaya tu dia tak boleh nak sebut takbir. Tapi kalau hak lain dia boleh sebut, tak apa kalau lagu tu. Tapi kalau dia boleh, tak boleh, kena sebut Allahu Akbar juga. Kalau dia tak boleh sebut, jadi lagu lain. Allahu Akbar jadinya. Ada hak sebut lagu tu. Orang-orang Farsi, orang Iran dia tak boleh sebut kaf. Kaf tu jadi ca. Allahu Akbar. Kalau lagu tu. Kalau lagu tu misalnya, walaupun kita mungkin kita tak fikir benda tu, tapi memang lidah manusia ni tak serupa. Dia kata kalau tak boleh sebut, tapi boleh sebut orang lain, tak apa. Sebut molek orang lain, tak apa, sebut orang lain. Tu Abu Yusuf kata. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tidak syarat tu. Kalau dia boleh kata pun boleh. Kalau dia boleh pun kata Allahu Akbar tu molek, boleh juga nak kata lagu lain, asalkan menyatakan keagungan Allah. Gitu pegangan dia. Allahu Akbar boleh, Allahul Akbar boleh, Allahul Kabir boleh, Allahu A'zam boleh, Allahul Jalil boleh. Nama-nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dia pegang hak tu. Tuhan tu banyak nama, hak molek-molek belakang boleh kita sebut hak mana-mana. Dia bagi kau tu. Tetapi hak mana paling molek, dia pun kata supaya dengan orang lain juga. Allahu Akbar, hak tu hak paling molek. Allahu Akbar, hak tu hak paling molek. Tapi semaya sah ke tidak? Sah. Kurang molek. Hak molek serupa dengan orang lain juga. Cumanya semaya sah. Orang lain kata tak sah. Kalau mengikut Malik sana, Allahul Akbar pun tak sah. Kena Allahu Akbar. Gitu. Terang. Dia kata tidak. Tak apa. Lepas tu apa yang jadi kemah sangat pegang akbar tu? Dalam hadis ni dia sebut tahrimuha at-takbir. Takbir tu lafaz lagu mana tak jelas. Boleh jadi Allahu Akbar, Allahul Kabir, Allahul Akbar, boleh belaka masuk dalam at-takbir dah tu. Lepas tu hadis ni setara mana kuatnya kalau kita nak buat asas lah dia ni. Kita nak kata siapa rukun. Boleh ke hadis ni setara ni siapa kita kata sabit rukun bagi semaya tu dengan hadis setara ni. Situ pula perkara seterusnya. Setengah ulama Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Dia benda fardu, hak rukun ini kalau nak sabit dia kena berdasarkan Quran. Dia kena berdasarkan Quran. Dia hadis tak boleh, hadis ahad tak boleh, paling tinggi wajib. Sebab bagi dia ni istilah, ni masalah istilah. Bagi Imam Abu Hanifah fardu dengan wajib ni tak serupa. Tapi bagi Syafi'i, Malik gapo serupa. Ahmad serupa. Wajib dengan fardu hak tula serupa. Dan wajib dengan fardu ni boleh sabit berdasarkan hadis ahad. Hadis ahad macam hadis ni lah. Dan hadis-hadis lain lagi hak banyak hadis ahad asalkan sahih ataupun hasan boleh sabit. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Dia kena ayat Quran ataupun hadis yang mutawatir, barulah boleh kita kata fardu. Kalau tidak kita tak boleh kata fardu. Paling tinggi wajib. Wajib ni benda lagu mana? Benda yang sabit, memang terbukti ada dalam syariat, tetapi ia tidak sabit berdasarkan Quran ataupun hadis mutawatir. Ia sabit berdasarkan hadis ahad yang sahih ataupun hasan. Itu boleh kita kata wajib. Dah hak wajib ni kalau langgar dia sah. Misalnya semaya, kalau kita langgar hak wajib sah tetapi berdosa. Bagi dia sah tapi berdosa. Itu beza dia. Wajib bagi Syafi'i dengan Malik ke Ahmad ke serupa. Wajib fardu ni serupa. Dan hak tadi dia kata, sebab apa yang Imam Abu Hanifah kata takbir ini syarat bukan rukun.
Dah kalau dalam hadis ni kata tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, tahrim dia makna permulaan dia lah, permulaan tu start situ lah, start situ. Hak tu termasuk dalam sebahagian daripada sembahyang dah lah. Dia pegang hak tu. Imam Abu Hanifah tak sih. Satu, hadis ni setara mana. Yang kedua, dia Quran, kita tengok Quran. Dia molek cara dia, kaedah dia kemah cara dia. Dia cuba kita perhati dalam Quran ada sebut lagu mana tentang sembahyang. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia menyebut nama Tuhannya lalu bersembahyang. Situ. Tu ada dalam Quran. Sebut nama Tuhan, Allahu Akbar. Fa shalla, lalu lepas tu baru sembahyang. Hak sebut tu sebelum. Tu yang kita kata syarat tu, kata dia. Sebab fa kata ataf dengan fa. Ataf dengan fa tu makna kemudian. Sembahyang tu kemudian, lepas pada zikrullah. Zikrullah di situ Allahu Akbar tu lah. Ataupun zikrullah tidak semesti Allahu Akbar. Sebab tu dia kata hak lain pun boleh. Sebab wa dzakara asma rabbih. Sebut nama Tuhan, tentu sekali dengan kita mengagungkan dia. Tu dia pegang dengan ayat tu lah. Asas dia. Hak fardunya mengagungkan nama Tuhan. Allahul A'zam. Boleh? Subhanallah. Sebut nama Tuhan. La ilaha illallah. Ada juga dalam tu nama Tuhan. Boleh. Tapi dari segi molek, dia pun kata tak molek. Moleknya Allahu Akbar. Tapi nak ayat nak kata fardu, tak berani dia. Sebab apa? Tu ayat Quran. Tak ada sebut. Tak ada sebut takbir tu. Wa rabbaka fakabbir, dia kata semua ulama kata fa'azzim. Rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu hendaklah engkau bertakbir. Takbir situ maknanya ta'zim, yakni mengagungkan Tuhan. Dengan apa cara? Tidak semesti dengan kata Allahu Akbar. Tu asas dia pegang hak tu. Ayat Quran. Hak ni kalau paling tinggi, kalau kita nak kata paling baik, paling comel Allahu Akbar. Ataupun wajib Allahu Akbar. Nak kata siapa tak sah semaya kalau tak kata hak ni, dak. Tidak. Bagi dia gitu. Tapi bagi orang-orang hak kata kena takbir ni, dia tidak pegang dengan hadis ni saja. Kalau pegang dengan hadis ni saja tak padan. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya hadis ini disebutkan, hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bi takbirin. Nabi SAW memulakan sembahyang dengan takbir. Apa makna memulakan sembahyang? Yang ni sembahyang tu bermula dengan takbir lah. Takbir tu sebahagian daripada sembahyang lah. Gitu. Patu hadis Ibnu Umar, dia kata ra'aitun Nabi SAW iftatahat takbir fi salah. Yang ni dengan lafaz takbir. Dia ada sebut itu. Bukan lafaz ta'zim, bukan lafaz lain-lain. Tak ada pernah kalau kita tengok hadis, dalam hadis mana-mana Nabi SAW ada kata ketika takbir dia kata Allahul A'zam. Tak ada. Cuma itu ijtihad Imam Abu Hanifah lah. Dari segi lafaz Nabi SAW guna semua. Sebab tu dia pun kata wajib. Takbir tu wajib. Tetapi tidak kata siapa tak sah semaya. Tak. Apalagi takbir tu syarat, kata dia, bukan termasuk sebahagian daripada sembahyang. Lepas tu banyak lagi lah hadis musi salatahu, dan la tatimmu salatu ahadin minan nas hatta yatawadda'a fa yad'a al-wudu' mawadi'ahu thumma yukabbiru. Dalam hadis tu pun sebut takbir juga. Dan hak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat sekian ramai tu duduk buat lagu mana? Allahu Akbar belaka. Jadi perbezaan bahah-bahah mari ni mana-mana pun menunjukkan kepada kita hak kita duduk buat ni, kemah dalil dia banyak, bukan kita buat ni supaya agama lain kan. Kalau kita nak tanya dia tak boleh ayat dengan jelas, dengan ada sanak supaya kita ni kita dalam sembahyang ni buat gini-gini ni, mana dalil dia? Tak ada ayat agama lain. Sebab tu dia berubah-ubah, tak serupa. Kita ni daripada dulu sampai kemudian serupa. Kalau ada pun beza sikit-sikit gitu, walaupun gitu dia kata Allahu Akbar lebih modern.
tu tak ada lebih boleh. Dan banyak lagi riwayat apa dalam Tirmizi dia sebut idza qama ila salat aqada qa'iman wa rafa'a yadayhi, dia berdiri dan mengangkat tangan, thumma qala Allahu akbar, dia kata Allahu akbar. Hak tu hak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu lah hak molek. Hak tu lah hak molek. Dan hak kita kena ajar pun lagu tu lah. Cuma dari segi perbahasan ilmu supaya tak apa, tak jadi masalah. Hak nak buat, nak amalnya, hak tu lah. Yang semua kata molek, kena buat hak tu lah. Miftahus salat at-tuhur ini kita sudah bahas dah dulu. Anak kunci sembahyang ialah bersuci. Hak tu kita sudah bahas dah. Mana kalau tak ada bersuci, tak boleh lah kalau tak suci. Kalau tak ada air sembahyang kau ataupun dalam kotor kau tubuh, tidak semestinya ada air sembahyang saja. Kalau tubuh kotor, pakaian kotor, tempat kotor, tak boleh. Sebab tu suci tu syarat. Wa tahrimuha at-takbir, hak ni, wa tahliluha at-taslim. Hak ni hak Imam Abu Daud nak sebenarnya. Dia nak ayat sini. Hak punca khilaf bagi ulama tentang salam ni, orang yang kata salam ini sebagai satu rukun, dia pegang hadis ni lah di antaranya. Hadis ni. Dan orang kata tidak rukun, tidak wajib ke apa tu, dia pegang dengan hadis sebelum pada ni. Walau bagaimanapun kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi pun dia kata wajib juga salam tu. Cuma sekadar wajib lah, bukan rukun. Sebab tu dia beza. Wajib lain, rukun lain. Wajib ni sah sembahyang tu kalau kita tinggal. Kalau kita tak buat dia. Tapi kalau rukun tak sah, dia tidak kata rukun ni. Dengan sebab itu sah sembahyang kalau tinggalkan salam pun. Tapi kalau kita tanya faham mana hak molek, dia pun kata bui salam juga molek. Sebab tu kita pun tak aja jumpa orang dia tu makna sebelum bui salam bangun gitu, terutama sembahyang jemaah mana-mana masjid dia tak aja buat. Cuma dari segi perbahasan, dari segi kalau seseorang tu sorai misalnya, dia nak ketuk saja, dalam keadaan itu, bagi orang dia mudah lah, tak jadi masalah ketuk. Tapi dengan niat lah, nak tubik dah ni sembahyang. Kita kata apa kalau buat salah dulu apa apanya? Kita kata buat salah dulu, tidak semesti kena baca habis kama sallaita ke apa tu. Tak semesti pun habis. Taklah takut tak ada siapa situ. Sebab dia kata baru ni kan, kita sudah bicara apabila sudah tasyahud, kadar tu je, asyhadu an la ilaha illallah, tu je. Ataupun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai sekat tu. Hak lain tu tak payah. Sedangkan kalau mengikut mazhab Syafi'inya, kena selawat lagi kepada Nabi ke apa kan, hak tu termasuk dalam rukun. Tak ada. Pakai berhenti gitu. Kalau nak ketuk, kau nak gapo, kau nak kecek gapo pun boleh dan tidak batal sembahyang. Tidak batal. Wa tahliluha at-taslim. Di sini dia sebut muka surat 271. Aini berkata, ulama berselisih pendapat tentang perkara ini. Malik, Syafi'i dan Ahmad dan tokoh-tokoh dalam mazhab mereka mengatakan kalau orang yang bersembahyang itu berhenti daripada bersembahyang dengan bukan lafaz taslim, bukan lafaz salam, maka sembahyangnya batilah, tak sah, sembahyangnya tak sah. Sehingga Nawawi kata, Imam Nawawi kata, dia kata kalau seseorang itu mencederakan satu haraf pun daripada huruf assalamualaikum tu, kalau cedera seharaf pun, kata dia, tak sah sembahyang. Siapa setara tu. Jadi mana kena, sebab itulah kalau orang-orang dalam mazhab Syafi'i kan, dia ajar habis tu siapa salah tu pun kena sebut molek. Itulah benarnya. Sebab tak boleh. Muka rukun tu. Rukun. Mereka pegang dengan hadis inilah. Tahliluha at-taslim. Ini pembuka dia. Pembuka bagi sembahyang itu ialah salam. Kalau selagi tak beri salam, tak terbuka sembahyang tu. Tak terbuka. Tak habis. Gitulah dia fahamnya. Hadis ini sebagaimana kita dapati dalam Abu Daud, dalam Ibnu Majah, Hakim dan lain-lain pun ada sebut juga hadis ini.
Yang orang tak seterima tu, dia kata hadis ni tak apa kuat. Sebab apa hak tadi lah, Abdullah bin Muhammad bin Aqil tak dia ada tu, maka jadi tak kuat lah. Tak padai lah nak kata sebagai rukun, nak sabitkan sebagai rukun, tak padai kata dia. Apalagi ada hadis lain yang tak serupa dengan hak, tidak kata syarat, tidak menunjukkan sebagai syarat. Lepas tu dia ni siapa dia? Ni kalau hak sebut lah, hak sebut hak tak diterima hadis ni kecacatan dia hanya duduk pada Ibnu Aqil tadi. Dia pun sebut lah, Malik tak sih meriwayatkan hadis daripada dia, tak sih. Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak sih riwayat daripada dia. Yahya bin Ma'in kata hadis dia tidak hujah. Bila tidak hujah tak boleh nak buat dalil lah, tak boleh nak buat dalil. Dan ada juga riwayat daripada dia, dia kata ni dhaiful hadis. Ada juga dia kata laisa bidzalik, mana tak kuat. Nasa'i kata dhaif, Tirmizi kata saduq. Sebahagian ahli ilmu mempertikaikannya dari sudut hafalannya. Dari sudut hafalannya. Hak ni riwayat daripada Ali ni kan, riwayat daripada Ali. Ini dia ambil daripada Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali lah. Hak sebenarnya Muhammad bin Ali lah. Al-Hanafiyah tu nisbah kepada ibu dia. Nisbah kepada ibu dia. Anak Sayyidina Ali lah juga ni, Muhammad bin Hanafiyah ni. Kalau nak kiranya mengikut ulama-ulama rijal, dari segi alim dia, di antara anak Sayyidina Ali tak boleh lawan hak ni. Memang alim. Dalam ramai-ramai anak Sayyidina Ali tu tak boleh lawan alim Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sayyidina Hasan sendiri pun, Sayyidina Husain pun tidak terkenal sebagai alim. Hak alim juga tak boleh nak lawan dia. Hak ni paling alim di antara anak-anak Sayyidina Ali. Masalahnya riwayat ini atas sekali, perawi atas sekali daripada Sayyidina Ali. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali, hak Imam Tahawi kemukakan bahawa Sayyidina Ali serupa dengan Ibnu Mas'ud juga. Yang ni sebelum beri salam, kalau seorang tu berhenti dah sah dah semaya dia. Jadi riwayat ni belaga dengan amalan dia tu. Lagu mana? Belaga dengan riwayat dia hak lain. Iaitu Ali kata idza rafa'a ra'sahu min akhir sajdatin, kalau seseorang itu angkat kepala dia daripada sujud yang terakhir daripada semaya dia, faqad tammat salatu, tamat dah lah semaya dia, habis dah semaya dia. Ini menunjukkan bahawa makna hadis yang tersebut bukan semaya ini tidak sah tanpa salam. Sebab kalau tidak sah bagaimana dia kata habis dah, sudah dah semaya. Sayyidina Ali sendiri kata. Jadi kalau kita nak terima juga ni, kita kata makna tahliluha at-taslim ni, yakni tahlil yang sepatutnya, yang molek, yang terbaik ialah dengan bui salam, bukan dengan cara ketuk kau kecek kau ataupun lain-lain, bukan dengan cara lagu tu. Walaupun boleh, tetapi tahlil yang terbaik untuk semaya ialah taslim. Ini baru boleh kita pakai kedua. Sebab apa? Kalau kita nak pakai hak ni saja, Sayyidina Ali sendiri tak pakai hak ni. Dia pun kata boleh, kalau tanpa beri salam pun sah dah sembahyang. Ini makna bercanggah pula. Kita kalau nak pakai kedua, kita katalah hak ni tahlil wa taslim ni makna tahlil yang sepatutnya, yang terbaik, yang terpilih ialah dengan memberi salam. Jawapan yang keduanya, hadis ini kalau kita terima pun, ini termasuk di dalam khabar ahad, khabar wahid ataupun akhbar ahad. Tidak boleh sabit dengannya fardu, sesuatu yang fardu, yang mengikut mereka lah. Lepas tu dia kata, muka pengarang ni dia orang Hanafi, sebab dia takut orang muskil pula. Baik, kalau kamu kata hadis ni tahlilu hat taslim ni, kita kata tak boleh sabit salam ni sebagai rukun, sebagai rukun untuk semaya, dalam semaya ni tak boleh sabit. Sebab apa? Hadis ni hadis ahad. Lepas tu bagaimana kamu mensabitkan fardu takbir tu? Takbir itu fardu, sedangkan hadis ni juga kena kira. Dia kata hak takbir tu asas dia je, asas bagi kefarduan dia itu ada dalam nas yang terang. Ada dalam nas yang terang, kata dia, iaitu firman Allah SWT, wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada
Sebab tu kita kata waktu beza. Dan warabbaka fakabbir. Paling tinggi kata dia hadis ini sebagai mubayyin, sebagai menjelaskan kepada ayat Quran tu. Kita boleh, bukan makna sebagai asas. Hak asas tu ayat Quran tu kata dia. Hak ni sebagai menjelaskan lagi makna warasma rabbi itu, sebut nama tu itu sebut lagu mana. Sekadar tu. Kemudian ramai bukan seorang ni Imam Abu Hanifah ni hak kata salam ni tidak fardu ni. Di antara yang disebutkan di sini. Disebutkan di sini Atha bin Abi Rabah. Ni tabi'i yang besar. Sa'id bin Musayyab tabi'i juga. Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Abu Hanifah sebut dah tadi. Abu Yusuf Muhammad anak murid dia, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain lagi mengatakan salam itu bukan fardu, sehingga kalau seseorang itu meninggalkannya tidak batal sembahyangnya. Itulah mengikut mereka lah, mengikut mereka. Tapi kalau orang yang dia ikut mazhab Syafi'i, tak boleh, dia kena ikut molek. Dia kena ikut molek. Kalau dia dengan niat ikut Imam Syafi'i, mungkin dia tak erti, kita nak ikut mazhab Syafi'i, ikut molek, tak apa. Hak ni royak orang lain. Hak orang lain kalau kita nak ikut secara peribadi tak jadi masalah. Secara peribadi tak jadi masalah. Boleh ikut. Tetapi walaupun salam ini tidak fardu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tetapi ia wajib. Wajib. Dengan arti kalau dia ni sengaja, mana kurang lah sembahyang dia. Sah sembahyang, tapi kurang sembahyang dia. Tapi kalau dia tertinggal salam tu dengan terlupa lah, dia tak ingat nak beri salam, bukan sengaja, terlupa, dia kena sujud sahwi sebab dia meninggalkan yang wajib. Bagi mereka pun dengan sebab itulah mereka pun tidak mudah selama kita duduk di kalangan mereka lah, duduk sembahyang tak ajin lagi jumpa buat sebelum ada belakang salam tu supaya dengan kita juga. Cuma dari segi itulah, dari segi perbahasan dia, ilmu dia, gitu, kena sujud sahwi. Tapi di sisi Imam Malik, Syafi'i adalah fardu seperti kata tadi lah. Kalau tinggal tak boleh. Gitulah. Bab ma jaa ma yu'maru bihil ma'mum min ittiba'il imam. Makmum kena ikut imam. Hadis-hadis ni menunjukkan bahawa makmum kena ikut imam. Yang ni dari segi perbuatan dia, ikut tu ikut setara mana, lagu mana caranya. Sinilah dalam hadis ni. Sebab apa? Sebab Imam Abu Daud tahu dah dia ada beza mazhab ni. Ada beza mazhab. Beza mazhabnya dari segi mana? Dari segi macam Imam Abu Hanifah, dia turun tu sekali, beri salam tu macam sekali dengan tu imam, takbir pun sekali, Allahu Akbar dia pun Allahu Akbar sekali. Dia nak ayat beza. Jadi adakah sekali tu orang panggil ikut imam? Dan sekiranya dalam setengah-setengah perbuatan tu kita salah terdulu ke depan daripada tu imam, dalam setengah-setengah perbuatan, apakah makna kita tidak mengikut imam? Batal kau sembahyang kita, kau setara mana? Tu. Lepas tu kalau kita kata kita turut imam, sejauh mana turut tu? Itu perincian dia. Sejauh mana? Kalau amalan dalam mazhab Syafi'i ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua tu, barulah makmum, baru balik kanan. Kalau kita pergi ke tempat-tempat Hanafi tu, dah tidak lagu tu, agak-agak sekali dengan tu imam, sekali dengan tu imam. Dalam mazhab Syafi'inya, kalau dulu salah tu dulu tak boleh daripada tu imam, siapa tak sah sembahyang. Berat. Demo tu muka dia tidak fardu kan, bagi dia tak jadi masalah. Dah takbir tadi dah syarat, bukan masuk dalam sembahyang lagi kalau makmum salah ke dulu.
Tapi tu imam tu niat nak sembahyang dah, tak apa, nak ikut imam. Sebab tu dia tak apa, tidak sampai batal. Supaya juga kalau katakanlah makmum salah, bui salah dulu, bukan salah tu tidak rukun kan, kalau salah dulu pun tak apa. Tetapi mereka pun kata supaya orang lain juga ikut imam itu, ikut imam, hak tu lebih baik, ikut imam. Cuma ikut tu setara mana, tu beza. Tidak katalah ikut ni makna kalau mengikut zahir hadis ni, tu rapat ini latai dulu ni dahi Nabi SAW, barulah sahabat tu turun. Molek kalau buat lagu tu pun tidak salah, sesuai dengan zahir hadis ini, tak jadi masalah. Kalau sekali pun biar tu imam tu lah dulu. Kalau tu imam tu jenis sakit orang kau, jenis tua kau, kena beringat lagi lah. Kita kena beringat lagi. Jangan dia ikut kita. Kita sedap lah. Kita kena dah kata ikut imam, kita kena turut dia. Jangan sampai kita mendahului dia. Nanti akan ada hadis akibat daripada mendahului imam ni jadi lagu mana. Apabila ingat tu tak ada pasal, tak ada pasal. Ini riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubadiruni biruku'in wala bisujudin. Perkara nak sebut sepintas lalu lah, mungkin banyak dah sebutnya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ni. Kalau kita tengok dalam Bukhari, dalam Abu Daud, dalam mana-mana pun ada belakang riwayat dia. Orang-orang yang pakai sangat sejarah tu, pakai sangat sejarah. Kalau pakai sejarah kak, teruklah Muawiyah tu zalim. Apabila zalim, hadis riwayat orang yang zalim tu dia tidak jadi sahih dah. Itu benda tu, dia tidak akan jadi sahih dah. Nak masuk dalam Bukhari tu tinggi benar. Bukhari pun ambil riwayat daripada dia, maknanya kedudukan dia tu tinggi. Dalam senarai perawi tu kira lapis satu lah, kelas satu lah. Dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Kalau dia ni orang tak molek, usah ke nak jadi dhaif ni, usah ke zalim, usah ke bunuh orang, usah ke buat nyaya ke orang, makan harta rakyat ke apa sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah tu. Kurang ingatan sikit pun jadi dhaif dah tadi. Ini semua ulama tahu, semua tahu. Lepas tu sebab itulah kalau orang mengaji hadis dia selamat. InsyaAllah kalau mengaji hadis molek dia selamatlah daripada benda-benda tadi tu, ancaman sejarah apa, dia tidak mudah terpengaruh. Sebab apa? Kita boleh tanya, kalaulah betul-betul Muawiyah ni zalim, orang tidak baik, berapa ulama-ulama hadis ni ambil riwayat daripada dia? Tak boleh dah ambil riwayat daripada dia. Bila ambil, tak ada siapa dia pun komen kata gapo-gapo. Tak ada kata dia ni kan zalim gini, mau ni apa ambil ni. Mana boleh jadi perawi sahih? Tak ada siapa dia kata. Ini menunjukkan bahawa sepakat ulama mengatakan secara tidak langsung bahawa dia tidak zalim. Tak betul. Kalau duduk kata dalam sejarah tu tak betul. Itulah kesimpulan. Mudah je kesimpulan. Tak betul. Lepas tu kita nak pakai riwayat apa mana? Riwayat sejarah kau riwayat hadis ni. Semua ulama kata. Sehingga sebab itulah ulama-ulama tak cara sejarah ni. Dia kira hak hadis. Bila selamat dia selamat agama. Hak lain tu tak ada nilai dia dah. Tak boleh kita nak lawan dengan hadis, tak boleh, tak padan. Tak padan. Hadis dengan Quran tak sama. Sebab tu Imam Abu Hanifah letak tak sama. Tu kalau hadis sahih. Apatah lagi kalau hadis maudhu'. Duk mana hadis maudhu'? Hadis dhaif. Nak lawan dengan Quran. Kalau sejarah nak lawan dengan hadis, jauh. Tak boleh. Orang tak letak tu depan tu. Kalau orang mengaji, hak tak mengaji dia boleh lah, boleh pakai. Tapi dia bercanggah banyak dalam sejarah tu pun. Bercanggah banyak. Penipal lah kan tak kira. Muawiyah ada hak tak boleh. Hak boleh apa banyak. Pada pakai hak mana? Sejarah tu ya. Masalahnya dalam masyarakat kita ni ambil hak tak boleh saja. Hak tu peliknya. Dia ambil hak tak boleh. Hak boleh ada dalam sumber hak asal ni. Banyak hak boleh. Misalnya dalam Tabari sendiri. Banyak hak boleh. Sebab kalau ambil hak boleh tu kata, dia akan jadi bercanggah. Orang nak pakai hak mana sah betul je.
Dengan sebab itu dia ambil dulu, pilih dulu lagi hak tak molek. Apa yang pilih hak tak molek tu? Jawabnya, fikiran tu kena racun dah. Tu je kesimpulannya. Kalau tak kena racun, dia tak akan ambil hak tu. Sebab apa? Satunya bercanggah dengan hadis. Satu lagi dalam sejarah tu ada juga hak molek. Apa tak ambil hak molek? Itu menunjukkan orang yang pakai hak tu, dia sudah diracuni fikiran dia. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mendahului aku rokok dan sujud, jangan. Kalau aku tak sujud lagi, tak rokok lagi, jangan rokok. Sebabnya kalau belah mana-mana pun, kalau aku mendahului kamu bila aku rokok tu, kamu akan dah juga bila aku angkat kepala tu, kamu akan dah juga. Lagu mana? Kan Nabi rokok dulu, kita lambat rokok tu. Ataupun imam rokok dulu. Kalau kita tunggu mengikut ni lah, imam rokok, lepas tu baru kita rokok. Kita rokok tu lambat lah daripada dia. Kita tak sekali lah. Tetapi tak apa, Nabi SAW kata, bila aku angkatkan, kamu tak angkat lagi tu, kamu tidak angkat sekali. Lepas aku angkat, baru kamu angkat. Maknanya hak lewat tadi tu ditampung oleh hak kemudian tadi. Sebab apa? Bila aku angkat, kamu tak angkat lagi. Ketika aku rokok tu, kamu tak rokok lagi. Betul lah, lewat lah situ. Kalau nak kira tak sekali lah, tak sama lah. Tetapi bila sama-sama rokok, imam angkat, kita tak angkat selalu. Jadi dapat ditampung hak tadi, hak lewat tadi. Itu maksudnya. Inni qad baddantu, aku sudah tua. Aku sudah tua. Baddantu ni satu makna dia baddantu, satu lagi badintu, baduntu pun ada juga sebut dengan makna sudah berisi. Kita kalau orang Kelantan, sekat tua ni sudah bertubuh. Badan lah, badan tu ataupun badin tu bahasa Melayu pun daripada tu lah juga, badan. Maknanya berbadan. Orang tak kata gitu. Kalau orang bahasa Kelantan dia kata bertubuh. Bertubuh. Tubuh tu hak tulah lah badan tu. Kita kata bertubuh. Apa? Nabi gemuk ke selepas dia tua? Tak ada pula riwayat yang kata Nabi ni gemuk. Dengan sebab itu ulama-ulama kebanyakan yang mengatakan badan tu, yakni dengan makna aku sudah berumur. Apabila sudah berumur ni, dia ada lah buah slow sikit tu ada. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pun dia manusia. Sebagai manusia, tua itu menjejaskan dia juga sedikit sebanyak, walaupun lebih kuat daripada orang lain, tetapi ada kesan dia tu. Itu yang pertama. Kalau kita kata makna bertubuh pun, setengah ulama kata bertubuh boleh juga. Ada juga orang yang ketika muda memang memang dia tubuh dia tu kecil lah, kita kata tidak gemuk. Apabila dia tua sikit, berisi sikit. Sekadar tu je. Bukan makna berisi tu siapa jadi gemuk. Tak. Berisi sikit. Apabila berisi dia jadi berat lah sikit. Lepas tu berisi tu berisi mana? Punggung kau jadi besar ataupun perut kau jadi besar? Tak. Cuma beza sikit. Seperti orang tua kan, dia lain. Dia berisi sikit. Daripada muda tu. Setara tu je. Sebab Nabi SAW, dia sampai ketua pun perut dia tidak puji. Tak puji. Lepas tu lain-lain nak kata gemuk, tak ada gemuk. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan ni makna dia sudah berumur. Lepas tu riwayat yang satu lagi tu pun tu juga, sahabat-sahabat ni tak angkat kepala daripada rokok bersama Rasulullah. Mereka berdiri betul lagi. Bila tengok Nabi SAW sudah bersujud, barulah sujud. Sebab itulah dari segi hak Imam Syafi'i dan lain-lain imam lagi yang mengatakan jangan sekali benar, banyak serupa dengan hadis. Hak tu lebih tepat lah sebenarnya. Lebih tepat, lebih baik. Kita tak usah sekali sangat. Janganlah serupa setengah-setengah orang dalam mazhab Hanafi, lepas kena kau jahil pula kan. Jadi alah dululah. Dah sekali. Jadi hak moleknya kena imam tu dulu. Biar pastikan dulu. Tidaklah mesti kata dia pasti rapat dulu barulah kita sujud. Tidak. Kalau sekali pun tak apa, tapi jangan letak kepala lebih dulu daripada dia. Biar pastikan dia letak kepala dulu. Dan begitu juga orang lain-lain. Begitu. Apalagi
Jadi mereka kata tidak semesti kena betul-betul imam tu siapa dulu. Hadis ni dia pakai ketika Nabi sudah berumur tadi. Jadi bila sudah berumur ni, sahabat-sahabat takut kan? Takut jadi mendahului Nabi. Dengan sebab itu dia pastikan dulu Nabi siapa. Ataupun kalau tidak atau betul-betul tidak, baru dia bangun. Kalau nak kira hak sebenarnya, hak sebelum pada tu, Nabi buat, dia pun buat. Buat, tapi tidaklah kata betul-betul sama. Nabi turun, dia pun turun. Tetapi Nabi letak kepala, baru letak kepala. Tidak kata nanti dulu, tidak. Hak ni di saat akhir. Dia pakai gitulah. Riwayat satu lagi, lebih kurang itu juga. Tidak ada sesiapa pun daripada kami membongkokkan belakang dia selagi dia tidak nampak Nabi letak dahi dia di lantai. Tapi riwayat ini walaupun serupa dari segi hak tadi, riwayat ini dhaif. Kerana ada Aban bin Taghlib. Dengan sebab itulah Abu Daud dulu lagi dia beringat. Dia kata dia ambil daripada dua orang untuk guru dia, Zuhair bin Harb dan Harun bin Ma'ruf. Makna riwayat mereka berdua serupa. Kedua-duanya mengatakan haddatsana Sufyan. Sufyan ambil daripada Aban bin Taghlib. Abu Daud berkata qala Zuhair. Zuhair kata haddatsana al-Kufiyun Aban wa ghairuhu. Orang-orang Kufah, Aban dan selainnya. Dia kata gitu. Bukan Aban seorang saja, tapi Harun bin Ma'ruf tu dia meriwayatkan daripada Aban seorang. Dalam sanad dia tu Sufyan meriwayatkan daripada Aban seorang. Tapi dalam riwayat Zuhair, bukan Sufyan tu ambil daripada Aban seorang, tetapi dia ambil daripada Kufiyun dan Aban juga ada salah seorang. Sebab kalau Aban seorang tak boleh jadi. Dia perawi bermasalah. Tetapi setengah-setengah ulama yang dia terima Aban ini, walaupun dia Syiah, dia anggap Syiah dia tu tidak berat. Tidak berat. Ini menunjukkan bahawa bukan semua Syiah ni kafir. Dah. Dalam kitab-kitab dia ada hak terima. Dia pastilah setakat mana dia tahu bahawa Syiah ni tidak melampau. Dengan sebab itu dalam syarah ni panjang dia sebut. Lebih kurang ada dalam buku ana tu lah sebut. Hak ni pun hak tu juga. Mana kalau Syiah di kalangan mutaqaddimin ni lagu mana? Syiah di kalangan mutaakhirin lagu mana? Ada beza dia tu. Di sini pun dia sebut. Jadi berkenaan dengan Aban ni, bagi orang yang terima dia kata dia ni walaupun Syiah tapi dia tidak melampau. Kalau melampau pun dalam istilah mutaqaddimin, melampau dia tu lagu mana? Subhanallah, ada dalam buku tu lah. Melampau dia, kata melampau dia tu lagu mana? Lepas tu dia ni tidak ajak orang kepada pahaman dia tu. Setara tu. Hak tu ulama terima. Adapun ni dia petik daripada di Imam Zahabi. Wa amma at-tashayyu' fi 'urfil mutaakhirin fa huwa ar-rafdul mahd, fala tuqbalu riwayatur rafidi al-ghali wala karamah. Tu dia sebut. Pahaman Syiah mengikut istilah mutaakhirin iaitu betul-betul rafidah lah. Betul-betul rafidah lah. Riwayat rafidi tidak boleh diterima dan tidak ada kehormatan langsung. Tidak perlu kita hormat. Ini terima juga, bermakna dia tidak peringkat tu. Hak tak boleh terima ni. Imam Muslim pun royak lagu mana, tak boleh terima. Dia ada pahaman lagu mana. Jelas dah tu. Jelas dah. Dia tidak begitu. Bagi orang yang terima, dia kata tidak sampai peringkat tu lah. Bagi orang yang tak boleh terima, dia tak boleh. Dia tak boleh. Misalnya Jauzajani, dia kata Za'ir, sesak dia, kata dia sesak, mazmumul mazhab, mazhabnya pahaman dia ni tercela, mujahir, dan dia ni menyatakan pahaman dia secara terbuka. Sebab tu dia tak sih, bagi dia tak sih, tak sih. Lepas tu ada lagi pendapat orang lain, ni kata gini, kesimpulannya setara tu lah. Setara tu dalam kitab-kitab ni
hak ada sebut tentang Syiah ni, Syiah dalam istilah mutaqaddimin. Kalau kata melampau pun, Syiah tu melampau, hak melampau dia tu setara mana? Dia kata Sayyidina Ali ni lebih daripada Sayyidina Osman. Lebih daripada Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Ali ni dalam setiap peperangan dia, pertikaian dia dengan sahabat-sahabat, dia betul. Tu melampau. Betul berlaku. Melampau dah tu. Tak ada pahaman-pahaman lain ni. Percaya kepada imam 12 kau apa tak ada. Kalau ada lagu tu tak boleh langsung. Seterusnya riwayat. Tapi kalau ni dia awak mari apa awak mari riwayat demo ni nya. Kalau iya pun dia nak ayat demo tu pun hak pahaman lagu tu, hak diketahui pahaman lagu tu dia riwayat serupa dengan kita juga. Kita tidak pegang dengar tu, banyak lagi riwayat kita hak lain. Kalau tidak tak ada dia pun tak apa. Tentang tertib ataupun cara mengikut imam saat ni jelas dalam riwayat lain. Hak tak ada Syiah pun ada. Misalnya hak kemudian dah hak sebelum pada tu serupa juga isi dia. Begitu. Kemudian bab majah tasydid fi man yarfa'u qabla al-imam aw yad'u qablahu. Ni dalam riwayat ni tak boleh mendahului imam. Ini ancaman. Kalau buat juga jadi lagu mana? Jadi besok di pada mahsyar besok ditukar kepala dia tu. Tubuh orang tapi kepala hemar. Ataupun rupa hemar. Ni syak perawi dia. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata muka dia tu muka hemar. Tetapi kebanyakan riwayat menyebutkan kepala. Kepala. Ini dalam kitab-kitab yang besar-besar, dalam Bukhari, dalam gapo pun ada ni. Ini menunjukkan tak boleh lah. Tak boleh. Mendahului imam. Adakah tak sah? Imam Ahmad dan ramai lagi orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan tak sah. Puak-puak Zahiriyah tak sah. Batal sembahyang kalau mendahului imam. Tetapi Imam Syafi'i, Malik dan lain-lain, Imam Abu Hanifah lain-lain, dia kata sah sembahyang tu. Baru tak sah kalau dua rukun dia litah tu imam. Dua rukun dia litah tu imam. Tak batal, tak boleh. Kalau serukun tu pun banyak dah kita kata. Tetapi sah sembahyang. Dosa tu dosa. Lepas tu sah sembahyang saya tak jadi lagu ni, kau dah sah sembahyang. Jadi lagu ni. Apa ni? Setengah-setengah ulama kata apa tu balasan lagu tu? Sebab hemar ni kan maklum sebagai binatang yang bodoh. Orang ni adalah orang yang tidak layak, nak tunjuk kepada orang ramai ni, tidak layak memiliki kepala manusia. Dah dia ni ikut orang, ikut tu imam, ikut dia kena ikutlah sepatutnya. Apa ya litah dia tu. Ni cara orang tak cerdik lah. Orang tak cerdik dia tidak sesuai, tidak layak memiliki kepala manusia. Hak layaknya memiliki kepala hemar. Itu balasan. Setengah-setengah ulama mengatakan hak ni kepala hemar bukan makna kepala sungguh, maknanya bodoh. Bodoh. Isyarat gitu. Tapi hak tu tidak kuat. Hak kuatnya memang jadi sungguh. Lagu ni lah balasannya di pada mahsyar besok. Kecuali kalau Allah SWT dalam hadis sebut satarahullah. Orang yang Allah SWT nak tutup kejahatan dia, kekurangan dia. Yang ni apabila dia bertaubat, dia menyesal, mudah-mudahan lah tak termasuk dalam hal ni. Kalau dia jadikan kebiasaan dia lagu tu sakmo, bimbang takut jadi gitu di pada mahsyar besok. Ada setengah-setengah balasan tu kita buat di dunia ni dibalas dalam kubur, setengah-setengah tu dibalas di pada mahsyar, setengah-setengah tu dibalas dalam neraka. Hak ni di antara yang dibalas di pada mahsyar. Ni. Anda tengok dulu semasa mengaji hadis ni, tok guru kita ceritalah, Mufti Wali Hasan. Dia cerita dia baca dalam satu kitab tu. Dalam Mizanul I'tidal. Ada seorang ulama hadis besar. Ulama hadis besar. Tapi dia ni kalau riwayat hadis dia mengajar dia tudung sama muka. Anak murid tak kenal, cuma tahu dia. Itulah tok gurunya, hebatnya.
Tapi tudung muka semua, tudung ni pakai lisam. Orang panggil lisam ni bukan tudung habis ni. Ni mata dia nampak. Ni sekat ni tudung mata nampak. Dia tu guru besar lah, ulama hadis besar lah. Bukan dalam mizan tidak. Tazkiratul Huffaz, dia sebut Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz ni kitab tu dia mengumpulkan hafiz hadis. Artinya ulama-ulama yang disenaraikan dalam itu dikira sebagai hafiz hadis. Hafiz hadis ni beratus ribu hafal hadis dalam kepala. Jadi dianya lagu tu keadaan. Setelah lama anak murid dia nak tengok juga tok guru ni. Tak rajin tengok nak tengok tok guru apa tok guru lagu tu semua tudung muka. Dia jerit sedih. Lepas tu dia kata dia nak wayak. Cerita jangan main-main dengan hadis, kata dia. Saya dulu lagu tu kata dia pun buka muka dia sebuah hemah. Dalam dunia lagi Tuhan tunjuk. Padahal ulama besar. Jadi dia kata saya dulu semasa ngaji dulu, apabila tiba hadis ni nak suka, kata dia. Jadi saya merasa tak masuk akal lah. Gitu. Jadi Tuhan hukum lagu ni. Tu pelik tu benda yang berlaku. Boleh jadi Allah SWT nak beri jajah sekali dalam dunia, boleh jadi. Dengan sebab tu hadis ni walaupun pelik pun, kalau dia sahih, jangan kita main. Jangan kita persenda-sendakan. Takut-takut jadi. Kalau kita berasa dalam dunia ni pun berasa berat, kita kena berasa daripada mahsyar tu pun serupa juga, serupa dalam dunia. Bahkan lebih ramai lagi orang tengok. Sebab dalam dunia mana mati tak boleh tengok. Pada mahsyar tu mati hidup belaka tu tengok belaka. Setepak belaka nampak. Nabi SAW kata kan, walaupun setepak tapi hak jauh nampak, boleh dengar jauh pun. Hak mana Tuhan nak dengar tu dengar. Peliklah keadaannya situ. Serupa bahkan lebih lagi kalau nak kira dari segi malu, dari segi menakutkan, bimbangnya. Gitulah cerita. Wallahu a'lam.